Hello guys, welcome back to another video. So dalam video ini saya ingin tunjukkan beberapa integration penting yang anda perlu buat. Okay, so anda pergi pada setting dan di dalam setting anda boleh scroll bawah sedikit, anda akan nampak tab integration. So apabila anda tik pada tab integration, anda akan nampak pelbagai integration yang anda boleh buat. Tapi dua yang penting di sini adalah connect anda punya Google Business Profile. Okay, untuk anda connectkan Google Business Profile dan juga Google AdWords. Dan yang kedua adalah Facebook Meta, Facebook Instagram punya platform. So apabila anda connect, anda boleh connectkan anda punya ads account dan juga page dan juga Instagram profile. So apabila anda connectkan dua-dua ini, apa yang berlaku adalah apabila orang DM ataupun message anda, messenger anda, business anda, dia akan boleh terus masuk ke dalam conversation tab nanti. Jadi tim anda boleh manage apa-apa pertanyaan daripada satu tempat. Tak perlu buka Instagram, tak perlu buka Facebook untuk manage. Okay. Dan currently jika anda baca di sini, we are currently only supporting satu sahaja ads account. Jadi anda boleh connectkan satu saja ads account, tetapi anda boleh connect multiple Facebook page dan multiple Instagram. Cuma Facebook page dengan Instagram tersebut mestilah connected dan anda boleh masukkan ke dalam Benadik. Okey, dan ini akan bagi satu kelebihan penting sebab apabila anda dah connect, nanti anda boleh nampak di dalam tab marketing anda boleh gunakan social planner untuk plan social media anda, post anda untuk multiple tempat. Okey, dan juga apabila anda connectkan Facebook dan Instagram, anda boleh connectkan Facebook form. So apabila orang isi Facebook form anda, dia akan terus masuk ke dalam Benadik punya CRM. Okey. Alright, jadi ada banyak lagi yang lain. Itu kita akan cover di dalam video-video akan datang. Tapi dua benda ini adalah dua benda yang sangat penting untuk anda mulakan dahulu. Jadi itu sahaja. Jumpa anda di video akan datang. Bye.